Kalau boleh kita nak share bersama dengan pendengar-pendengar podcast kita pada petang ni kan. Jadi dia ada fasa-fasa dia. Fasa-fasa yang mana orang cakap kata dalam perkahwinan dia 5 tahun. 5 tahun pertama fasa untuk mengenali pasangan kita. Lepas tu fasa 5 tahun yang berikutnya fasa yang kita tengah konflik. Kita tengah uh, bergaduh lah sebenarnya, tengah bergaduh. And then fasa 5 tahun yang seterusnya adalah fasa untuk sama ada kita nak accept kita punya perbezaan tu dan kita grow old bersama, kita growing bersama, ataupun kita masing-masing ambil jalan masing-masing. Yang mana uh, I going my way and you are going your way. So ada dua pilihan kat situ. Percaya tak Dr. Azimah tanya, kan, kita dalam perkahwinan either kita nak together ataupun kita nak split. Dua-dua tak salah kan? Betul. Ha. Dia tak salah. Yang jadi salahnya adalah salah faham. Sebab kan kalau kita suka tengok perkahwinan ni sebagai sebuah perjalanan lah. Sebagai sebuah perjalanan. Seolah-olah kita mendaki satu gunung. Naik gunung Kinabalu contohnya. Naik sama-sama kan. Tapi ada orang along the way tu, dia orang go each other way kan. Dia go separate way lah sebenarnya. Separate way. Banyak kan kita tengok kan, dah umur 40 ni, tak nak tipu, kawan-kawan kami pun ramai yang menghadapi isu ini. Betul. Tapi ada juga saudara mara yang umur 60 pun mula bawa haluan masing-masing. Kita 40, 15 tahun kahwin kan. Ada yang 20, ada yang 30 tahun. Pun. Go separate way lah. And it's not a mistake ataupun it's not a problem ke macam mana Dr. Fazli rasa? Dia kalau kita tengok dari sudut problem, memang kita nampaklah benda tu sebagai satu problem sebenarnya. Tapi dari sudut yang lain kita tengok dari sudut kesihatan. Sebab Dr. Fazli, Dr. Azimah adalah doktor perubatan, yang mana kita nak tengok topik yang kita bincang ni, kita nak kupas based on kesihatan sebenarnya, especially kesihatan mental. Jadi kalau kita tengok pada masalah yang berlaku, yang separate ways ni, dia dari sudut hubungan kita nampak sebagai satu mistake ataupun satu kesalahan ataupun satu problem. Kat Malaysia macam fail lah. Kalau fail bercerai lah. tu fail tau kat Malaysia. But it's not, okay? Please take it as, jangan judgemental tanggapan tu jadi bila berpisah tu macam teruk sangat ni fail lah, marriage fail. Malu sangat ni kan. Tapi sebenarnya kita cuba kupas hari ni dengan lebih kita sihat. cuba tengok dari sudut kesihatan mental tu sendiri. Kalau kata kita masih lagi duduk dalam rumah tangga yang dia panggil pasangan yang bukannya pasangan suami isteri dah, tapi dia panggil rakan serumah. So sad. Rakan serumah kan. Jadi dia panggil dah tak ada matlamat yang sama, dah tak ada cita-cita yang sama. Aku buat cara aku, kau buat cara kau. Jadi benda ni yang sebenarnya tak sihat lah, tak sihat. Yang tu yang orang cakap apa ni, duduk sebumbung tapi hal aku, hal kau. Yang tu yang jadi makin lama makin jauh kan. Ya, betul. Jadi apa yang kita nak cakap kat sini kan, dia dalam perhubungan rumah tangga ni sebenarnya dia adalah salah satu dipanggil keperluan asas. Keperluan asas kalau dalam satu ni Abraham Maslow, dia ada bagi tahu yang dekat dalam manusia ni dia ada needs dia. Dia ada keperluan dia. Kita sebut sebagai Maslow needs lah. Dalam Maslow needs ni dia macam satu bukit ataupun gunung yang mana kita nak naik tangga Maslow needs tu
satu demi satu. Bersama-sama. Bersama-sama. Ideally, okay? Itu kalau kata pasangan suami isteri. Kalau kata berseorangan pun sama juga, dia akan mendaki juga Maslow needs tu. Cuma bila kita ada pasangan, Maslow needs ni sebenarnya kita kena daki tu bersama-sama dengan pasangan as a team. Jadi maksudnya apa yang Maslow needs ni ada? Dia ada yang pertama sekali adalah keperluan fiziologi ataupun keperluan biologi, Keperluan asas. asas. Kalau tak ada Ha, matilah. jadi apa keperluan fisiologi kita ni, biologi kita yang paling asas sekali? Makan, minum, tempat tinggal, Duit cita. duit. Dr. Azim apa Ah, duit jadi benda yang asas dia duit tu dia pergi ke second step sebenarnya. Oh, Dia okay. masuk kepada second step. Tapi Alright. yang basic ni kita cuba fikir, kalau kata kita tak ada duit, tak ada Okay. apa-apa, apa yang kita perlu ada untuk kita survive? Makan, Okay. minum Minum, dan tempat tinggal. tempat tinggal. Pakaian tu plus minus lah sebenarnya. Dia sebagai optional sebenarnya. Sebab kalau kata ni, memang kita perlukan untuk makan so that kita boleh terus hidup. Kita perlukan tempat tinggal supaya kita boleh berlindung daripada bahaya lah. Tapi dalam Maslow need ni dia ada lagi beberapa step lagi, iaitu yang kedua, safety and security. Bila kita sebut sebagai safety and security ni, ini salah satu termasuk dalam duit tadilah. Bila kita bercakap pasal financial security ataupun home security Retirement security. ataupun mental security. Macam-macam security So kan. we are talking about safety. Kita bercakap pasal security. Tapi untuk kita nak capai step yang kedua, kita kena settle dulu yang bawah ni. Yelah, kalau makan pun tak cukup, macam mana nak secure kan. Ya, Faham. jadi kita untuk Maslow needs ni kita kena mendaki dia step by step. Bila step by step ni, dia yelah, manusia sekarang ni kan kebanyakan dia kalau boleh dia nak everything cepat, everything instant. Kalau Betul. makan pun orang cakap kata Burger lah cepat. nak fast food, Cepat nak sikit. something yang fast, something yang cepat kenyang, cepat lapar balik. Semua nak cepat. Jadi semua nak cepat. So Which is not good lah kan. not good lah, not good. tapi orang nak benda yang cepat, sebab benda yang cepat ni adalah something yang badan kita nak. Dan lepas tu datangnya bila ada safety and security, barulah adanya love and belonging. Dia rasa dicintai, dia rasa dimiliki. So itu adalah Maslow yang ketiga. Yang keempat, self esteem, dan juga yang kelima tu dia adalah self actualization. Tapi bagi pasangan sebenarnya, kalau kata pasangan yang contohnya macam suami yang bekerja, isteri yang menjaga anak-anak contoh. Jadi dalam pasangan ni kita tengok, kalau kata kedua-dua pasangan ni dia tak bekerjasama ataupun tak memahami konsep teamwork kat sini, suami dia keep on naik dia Mendaki punya tangga. dia mendaki Maslow need dia. Jadi daripada fiziologi dia pergi kepada security, dia pergi kepada love, and then self esteem, self actualization, yang mana dalam tangga career dia adalah orang yang hebat Super. dekat luar sana. Yes. Dia jadi boss, dia jadi CEO, dia jadi director. Dia ada pekerja beratus-ratus orang contohnya. Betul. Tapi bila isteri yang mana yang housewife contohnya, kebanyakan dia rasa less. Because Dia rasa macam dia tak bekerja, dia tak menyumbang dalam family. dia jaga anak 10 orang. Dia jaga anak pada masa itu. Tapi dia rasa dia tak menyumbang pada family. Jadi benda tu dia tak lepas daripada tahap security sebenarnya. Yes. Bayangkan dalam satu pendakian tu, suami dah sampai puncak atas dah, the bestest of himself version, tapi isteri masih stuck dekat tangga kedua. It was so sad, and we have seen a lot of it having conflict in marriage. And
Ini yang kita nak bincang ni sebenarnya korang. Panjang betul mukadimah dia. Sorry. Panjang. So kita nak kupas isu ni sebenarnya dari sudut sebagai rumah tangga, suami dan isteri adalah satu team, Pasukan. satu pasukan. Pasukan ni Dr. Fazli tak cakap pasal anak-anak sebenarnya. Tak cakap pasal anak-anak. Kita cakap pasal suami dan juga isteri. Yes. Berdua sahaja. Berdua sahaja. Okay, so di mana anak-anak? They are inside the house of course lah kan. Tapi macam mana anak-anak tu? Okay. Jadi persoalan dia anak-anak ni kan, bila kita tengok balik, kita lah sebagai as a person, kita sebagai anak-anak yang mana kita membesar dewasa, kita dah bekerja, ada family sendiri. Jadi kita punya what we call that focus tu ataupun priority kita adalah pada keluarga kecil kita, which is suami, isteri dan juga anak-anak. So sama juga nanti anak-anak kita bila dah membesar nanti, dia akan keluar daripada rumah, dia dah ada career dia sendiri, dia dah ada family dia sendiri. Keutamaan dia adalah pada pasangan dia dan juga anak-anak. Jadi itu adalah satu konsep yang keutamaan sebenarnya ataupun kita panggil sebagai priority. Jadi priority ni kadang-kadang kita masih lagi tak faham. Jadi kita tend to mix up semua benda ni yang menjadikan kadang-kadang priority tu dia berubah. Jadi bila kita sebut pasal suami dan isteri, jadi di mana anak-anak? Kalau kata kita umpamakan suami dan isteri ni dalam satu bubble, so anak-anak tu dalam bubble yang berbeza. Betul, Dr. John setuju. Dia tak boleh gaul sekali dalam satu bubble tu. Suami, isteri, anak-anak. Penuh dalam satu bubble. Pecah bubble tu. Suami dia ada bubble dia. Isteri dia ada bubble dia. Suami dan isteri dia ada satu bubble yang merangkumi suami dan isteri. Yes, tapi betul. anak-anak adalah di bubble yang luar. Yang mana suami isteri, lepas tu bubble suami isteri, and then ada pula bubble suami isteri dan bubble anak-anak. Setuju. Dan Nampak tak benda tu korang? bubble tu dia akan makin lama makin besar. So bubble tu adalah representation kepada keutamaan kita sebagai suami isteri dan juga sebagai parents dan juga kita juga sebagai anak-anak. Bubble tu juga akan jadi boundary nanti. Tajuk lain next podcast kita. Allahu Akbar. Kalau kita tengok first tadi kan Dr. Fazli kata first tapak tadi adalah fasa Maslow needs bertajuk physiological needs. Biological needs, makan minum, kalau tak makan minum lapar dan mati kan. Fasa tu kalau zaman dulu kita kena cari makanan, memburu, zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang ni cari rezeki lah kan. Betul. Cari rezeki, bekerja. Bila kita bercakap pasal physiological needs lah, kita nak kupas pasal physiological needs ni dulu hari ni. Jadi salah satu daripada keperluan biologi kita, makan, minum, tempat tinggal, itu adalah perkara yang asas. Okay, tapi sebagai pasangan suami dan isteri, dia ada tambahan yang lain, which is dia panggil sebagai intimacy ataupun hubungan sexuality suami isteri. Hubungan antara suami dan juga isteri. Okay, let me straight here. Apa itu first step Maslow Index? Kat bawah sekali makan, minum, tempat rumah. tinggal. Nombor 4 Dr. Fazli tambah. Bagi seorang lelaki sangat penting. Hubungan sexuality suami isteri. Tadi dia sebenarnya bukan pada lelaki saja yang penting sebenarnya. Dia tak puas hati. Okay. Keperluan biologi. Dia macam ni. Dr. Fazli nak tambah kat sini sebab Dr. Fazli merawat masalah kesihatan lelaki yang mana yang ada masalah
dengan erectile dysfunction, premature ejaculation. Jadi Okey. ini adalah dua masalah yang banyak berlaku pada suami-suami yang nak kepada hubungan suami isteri Okey. tapi tak mampu. Oh, suami tak Disebabkan mampu. disebabkan oleh suami tak mampu. Okey. Kalau perempuan, kalau masalah kering senang je. Ha. Letak pelembab je. Ha. Letak Okey. lubricant, letak pelembab, and then kalau suami okey, boleh je, Okey. jadi je. Alright. Tapi untuk lelaki, Mhm. kalau kata untuk lelaki tu sendiri, kalau kata dia nak berhubungan dengan isteri, of Aha. course lah dia kena keras dulu. Betul. Jadi kalau kata dia ada masalah kesihatan dan masalah kesihatan ni tidak dirawat dengan baik dan juga tidak di-address dengan baik isu ni, Okey. jadi macam mana nak bersama tu? Maknanya lelaki stuck dekat tangga terbawah Maslow tu. Ya, betul. Walaupun duit dia banyak. Seolah-olah Seolah-olah. emosinya Ah, terperangkap pada Maslow yang asas terbawah sekali. tu. So dia tak Ya, boleh nak pergi lebih jauh macam tu. ya. Dia macam Interesting. sebagai human being ni dia boleh pergi naik ke atas secara luarannya, secara Nampak fizikalnya, macam dia hebat kan? Dekat tapi board dia boss. emotionally-nya dia trap dekat bawah. Ada sebahagian daripada Oh, diri dia yang trap dekat bawah. Jadi okey. benda ni satu untuk lelaki tu sendiri, tapi ada juga untuk isteri-isteri yang dia perlu. Hmm. Tak semualah, tak semua isteri yang perlu, tapi Hmm. ada di kalangan isteri-isteri yang contact Dr. Fazli, dia bertanyakan isu pasal suami dia, macam mana nak merawat. Tapi dia cakap dia ada satu je masalah, yang mana suami dia tak nak datang jumpa doktor. Itu yang jadi masalah tu. Pun tak sihat sebenarnya. Ya, betul. Bila mana dalam satu rumah tangga suami dah okey, isteri pula rasa lacking, ataupun isteri dah okey, suami pula rasa lacking, maknanya ada sesuatu vacuum kat situ yang kita kena bantu untuk penuhkan tangki emosi Ya, masing-masing. betul. Dan ini adalah masalah kesihatan sebenarnya. Okey, jadi apa yang Dr. Fazli, Dr. Azimah bercakap kat sini, kita nak kita nak bantu untuk nak atasi masalah kesihatan ni, sama ada fizikal ataupun secara mental, untuk kita bantu. Untuk bantu kita rawat sebenarnya. Okey. Jadi tadi Dr. Azimah ada sebut pasal uh, keluar bekerja. Dulu kita makan dengan berburu. Tapi sekarang kita bekerja. Jadi benda ni dia berubah sebenarnya. Dia berubah dari sudut kita tak perlu lagi nak pergi masuk hutan untuk berburu, untuk makan, tapi kita dah ada dah semua makanan. Cuma masalah dia manusia ni, badan dia dah biasa. Dia dah biasa dengan uh, dia berjaga-jaga tu secara biologinya. Jadi apa yang berlaku adalah bila contoh dia pergi bekerja, satu benda yang mungkin dia tak suka pekerjaan dia. Jadi bila kena marah dengan bos, dia rasa stres. Bila dia tak siap kerja, dia rasa stres. Bila dia nak kena present benda yang dia tak master ataupun dia tak hebat, dia rasa stres. Jadi sepanjang orang cakap harian dia tu, dia kekal rasa stres. Jadi dengan stres yang berterusan tu, dia akan menyebabkan yang kita Kortisol panggil, merembes. ya, Hormon stres kortisol. merembes. Hormon stres yang namanya kortisol Tak habis-habis. terus-terusan merembes, Ya. yang mana bila kortisol ni yang tak bagusnya, dia akan affect juga kita punya performance dan Betul. juga mental kita. Okay. Devastating. Sebab tu kalau boleh kan, Dr. John selalu ingatkan isteri juga dalam life. Suami ni dia tak suka drama tau.
Dia dah letih kortisol sepanjang hari dekat tempat kerja. Dia mungkin ada masalah staff, masalah dengan kawan-kawan sekerja. Yoya-yoya drama dekat tempat kerja tu. Kalau boleh, the first thing yang suami buka pintu rumah tu, dia nak apa? Dia nak greeting daripada Dia nak isteri, tenang. Kan? nak apa, senyuman daripada Hmm, isteri, nak orang cakap kata betul. apa, kalau orang Jepun tu "Tadaima." Ya. Okay. Maksudnya selamat Uh-uh. pulang, something gitu. Ya betul. Dr. Fazli faham, ramai isteri-isteri yang sebenarnya sama-sama bekerja dengan suami. Betul? Itu adalah realiti zaman moden. Okey, which is kalau kata untuk suami, kalau kata dia nak dilayan seperti itu, which is dia kena kembali kepada, apa kita panggil, kepada zaman dululah. Kita kembali kepada zaman batu dulu ataupun zaman, nenek moyang kita dulu, yang mana suami adalah sole provider of the house. Hmm. Maksudnya suami dia memang, Kerja maskulin lah. gila-gila. Dia jadi maskulin lah. Maskulin Ah, kat sini bermaksud dia pergi memburu, dapatkan makanan ataupun pergi bertani untuk nak apa, provide to the nak family. dapatkan, hasil tuaian tu supaya boleh provide for the family. Okay. Tapi pada masa yang sama, isteri 100% memang duduk dekat rumah, Pengurus rumah tangga. membesarkan anak-anak Hmm, dan juga memastikan keselamatan rumah yang didiami. betul. Jadi, kalau kata kita boleh patah balik ke situasi yang dulu, Hmm. kalau untuk suami dapatkan layanan yang baik daripada isteri, yang tu adalah, feasible ataupun doable. Tapi dengan situasi moden sekarang ni, kita Hmm. kena ambil kira give and take. Almost impossible lah sebenarnya laki seorang bekerja sekarang. That's what you wanna say, right? Ya, Almost impossible seorang je lelaki, suami cari duit sekarang sebab tuntutan ekonomi, dan wanita pun kebanyakan educated. Jarang. macam Macam tak, Dr. Azimah contoh. Dr. Azimah tak cakap diri sendiri. Dr. Azimah sendiri kan, kalau 2 hari cuti tu, macam tu. Tak sabar dah nak jumpa patient, tak sabar nak bincang dekat TikTok. It's me. It's just me. Sebab Dr. Azimah daripada kecil, I am a high achiever myself. Kan? okey. Rugilah kan. Simpan Dr. Azimah kat rumah. I can talk a lot to the society semua kan. Because I am an educated lady. You cannot treat people, women like me, duduk tepi, longkang, okay? Alright. Amboi, marah nampak. Tiba emosi. Tiba Tak. emo kan. Apa yang Dr. Azimah Ah, dengan Dr. Fazli nak cakap sekarang, kita tak, kena... Dr. Azimah nak cakap apa? Nak cakap sebenarnya sekarang ni zaman moden, Betul. kebanyakan wanita berkejaya, berkarier ataupun, Duduk sama level apa, dengan laki. intelligent, intelligently they are equivalent to the, That's the male word. sebenarnya. Yes. Equivalent. I love that. Cuma daripada sini kita datangnya dia panggil komunikasi berkesan lah sebenarnya. Ini kita nak cakap pasal emotional safety sebenarnya. Sebab Ya, bila dua-dua suami isteri saling bekerja, saling menyumbang pada ekonomi rumah tangga, macam mana nak lahirkan emotional safety tu? Sebab bila masuk rumah, zas, dua-dua bos berjumpa ni. Dr. Fazli bos kat tempat dia, Dr. Azimah bos dekat tempat Dr. Azimah. So, bergaduh ke ataupun makin interesting rumah tangga tu, and that's what we see a lot kan dalam dalam kami punya perawatan dengan pesakit. Jarang sangat suami bekerja maskulin, seorang-seorang isteri housewife, jarang kan. Zaman sekarang punya dinamisiti betul. dalam rumah tangga tu dah berbeza. Betul. Tambahan kebanyakan, pasangan-pasangan muda lah yang banyak yang memang husband bekerja, suami bekerja, isteri pun bekerja. Suami bekerja, isteri pun bekerja. Kadang-kadang kalau kata kita tengok secara logiknya jugalah, contoh kalau ada anak, kalau duduk kat KL contoh, gaji suami RM3,000, gaji isteri RM3,000. So ada RM6,000. Nampak macam banyak Nampak kan? macam banyak, tapi sebenarnya kalau kata anak seorang, Okay. paling kurang pengasuh, ataupun nursery RM500 hingga RM600. Jadi kalau kata ada anak 3 orang, itu pun dah masuk RM2,000.
termasuk dengan sewa rumah, kereta, minyak kereta, semua benda, benda tu dia akan mengekang ekonomi keluarga tu Jom balik Ganu sebenarnya. korang, balik Ganu. Balik Ganu korang. Negeri paling bahagia. Sama juga balik Ganu pun. Masih lagi kos yang tinggi. Cuma dekat sini, apa yang kita nak bincang kat sini adalah bagaimana pasangan tu sendiri sebagai satu tim. Sebagai satu tim yang mana pasangan tu boleh bersama-sama bincang. Macam mana, apa yang boleh dibuat dengan kewangan yang ada. It's Betul. not about, kalau dulu kita dimomokkan dengan my money, untuk suami lah, my money is your money and your money is your money. Itu adalah kata-kata orang dululah, yang mana Dr. Fazli tak setuju benda tu sebenarnya. Sebab bila jadi my money is your money is your money, dia akan jadi satu emotional boundary yang sangat kuat in terms of financial. Betul. In terms of kewangan, dia akan jadi satu boundary yang sangat kuat. Yang mana bila mana melibatkan pasal kewangan, melibatkan pasal decision making, dia akan jadi ada 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 barrier kat situ. Ada masalah lah. Jadi apa yang Dr. Fazli dengan Dr. Azimah nak bincang ni adalah macam mana kita nak bekerja sebagai satu tim. Betul. My money is your money is my money. Together. Dan benda tu kita bincang, kita sit down and then kita manage together. Susah tau. Kita boleh kongsi semua. Rumah kongsi, bantal kongsi, berus gigi pun kongsi kalau Dr. Azimah dengan Dr. Fazli. Tapi when it comes to money, macam mana kita nak percaya pada dia untuk manage Mine. family money tu kan? Ingat tak cerita tu? Finding Nemo. Nak tahu tak macam mana? Sebab sebelum kita dapat buat satu keputusan untuk your money, our money, our money, our money tu, dia kena ada emotional safety. Which is bila melangkah masuk dalam rumah, sebagai suami isteri cabut. Topi bos tadi tu, tak kisahlah suami ke, topi bos isteri tu pun cabut. Cabut, letak tepi tangga, letak tepi kasut tu. Cabut kasut, cabut topi sekali. Masuk rumah, sebab kita teamwork, teammates kan, pasukan. Nama pun pasukan kan. Bila pasukan ni dia together. Together. Itu pasukan. Kalau kita baik each other, kemas padu lah. Kan? Kalau kita tak nak jadi pasukan, kita akan split each other way lah. Kan? Itu maksud dia. Emotional safety tu, boleh Dr. Fazli terang sikit? Bila kita bercakap pasal emotional safety, Dr. Fazli nak patah balik kepada yang kita panggil IQ dan juga EQ. Okay. Kebanyakan orang tahu pasal IQ, intelligent quotient. Jadi intelligent quotient ni adalah benda yang memang kita diajar daripada kecil lagi untuk kita being intelligent. Skor periksa. Cemerlang dalam akademik. SPM straight A. Tapi kita tak didedahkan dengan EQ yang sangat praktikal sebenarnya. Betul. Sebab EQ kita belajar daripada mana sebenarnya? EQ yang kita belajar tiru mak ayah, banyak daripada mak ayah. Modeling daripada mak ayah untuk EQ. Dan mak ayah belajar daripada mana? Mak ayah belajar daripada atuk dengan nenek. Atuk dan nenek belajar mana? Daripada moyang. Jadi itu adalah emotional quotient yang mana yang sebenarnya dia sama macam intelligent quotient yang kita pergi sekolah, kita belajar akademik, belajar matematik, belajar sains, belajar geografi, sejarah, semua benda. Emotional pun sama. Kena belajar. Kita perlu belajar untuk kita lebih cemerlang dalam emotional quotient. Bila kita dah cemerlang dalam emotional quotient, barulah kita boleh handle ataupun kita jadi lebih kreatif, ataupun orang panggil kebat dalam bentuk emotional quotient. Kita tahu, contoh kalau kata kita marah
macam mana kita nak handle kemarahan tu? Kalau kata kita sedih, macam mana kita nak handle kesedihan tu? Kalau kata kita dalam keadaan murung ataupun depres, macam mana kita nak handle kemurungan ataupun depression tu? Jadi berbalik kepada emotional safety, yang pertama sekali kita perlu ada pendidikan pasal emotional quotient, and then bila kita dah ada emotional quotient yang kuat, barulah kita boleh bercakap dengan pasangan kita dalam level emosi yang lebih stabil. Jadi bila perbincangan-perbincangan yang bersikap emosional, contohnya lah, contoh apa, pasal kewangan kan, contoh pasal kewangan. Suami suka belanja duit tak bagi tahu isteri. So benda tu bila isteri tahu, Mengamuk lah. mengamuk. Tengok mengamuk dah tu. Mengamuk. Bayangkan Okey. lelaki kan, Dr. Azimah pernah tengok tahu, bukan pernah tengok, isteri cerita kat Dr. Azimah, suami dia beli PS5 tak cakap kat dia. Oh, Dia marah lah. PS5 tak apa, ada beli yang Pokemon card tu. Kan? Sampai RM30,000 harga Masih Pokemon card. isteri nak renovate dapur rumah. Macam tu lah Okey. biasanya. Jadi benda ni bila kita ada emotional quotient yang kuat, so kita akan ada dipanggil skill lah untuk kita nak handle benda ni. Dia macam kebat lah. Kebat dalam soalan matematik, dalam soalan sejarah. Tapi kebat dalam bentuk emotion. Jadi yang tu yang kita kena ada pendidikan. Jadi once bila kita dah ada, barulah kita bercakap pasal emotional safety. Yang mana we sebagai pasangan, isteri dan juga suami boleh bercakap dalam satu emosi yang sama. Acik tak Dr. Azimah cakap, lelaki tak suka cakap banyak benda dekat isteri sebab suami rasa tak selamat dengan isteri. Kalau suami buka mulut je, isteri betul kan? Anda mengelak daripada konflik, jadi lelaki suka masuk dalam cengkerang, senyap. Okey. Dia isu ni dia disebabkan oleh what we call that, isteri yang cakap kata ofensif lah, ofensif. Okey. Suami bila dia nak bercakap, tapi isteri bercakap dengan banyak. Jadi kebanyakan suami dia kalau boleh, dia memang untuk orang lelaki, Okey. Tak sabar ni nak dengar ni. bahasa berapa patah perkataan? Patah perkataan dia sangat sikit. 200 patah perkataan sehari. Dia maksimum 2,000 je sehari. Tetapi untuk wanita, 20,000. untuk perempuan sebanyak 20,000. Jadi Minimum. cuba bayangkan, Minimum. kalau kata suami bercakap 5 patah perkataan, so isteri akan cakap 50 patah perkataan. Okey. Jadi bila dia dah bercakap 5, dah habis dah kuota dia. Isteri boleh cakap 50. Jadi kalau kata isteri tak bagi ruang untuk suami, jadi untuk dia kuota dah habis. Jadi bukannya dia tak nak cakap, tapi dah habis. Macam kuota internet lah. Macam data internet. Okey. Jadi itu antara benda yang kadang-kadang kita kena sebagai isteri lah. Dia kena bagi ruang kepada suami untuk bercakap. Dan sebenarnya kita diajar untuk bercakap apa yang kita nak cakap sebenarnya. Kita tidak diajar untuk mendengar orang bercakap untuk kita memahami. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Biasanya bila kita mendengar orang bercakap, kita lebih mudah untuk mendengar, kita proses untuk kita menjawab. Bukannya untuk kita mendengar, untuk kita proses, untuk kita faham. Itu adalah culture kita sebenarnya. Yalah, kita modeling juga. Ingat tak satu kata-kata yang glamour tu, monkey see, monkey do. Manusia pun tak jauh beza sebenarnya.
Okey. So kita bila dah dapat emotional safety tu, biasanya macam mana kita nak dapat dalam rumah tangga, kena banyak saling mendengar sebenarnya. Suami dengar isteri, isteri dengar suami. Yang tu. Sebab bila kita balik rumah, dua-dua pakai topi bos, dua-dua nak coceh, end up bergaduh lah. Akhirnya membina tembok. Tembok tu. Dia terbina hari demi hari tau. Sebab tu yang jadi pasangan makin lama makin jauh. Okey. Kita nak ending dah. Kita tanya Dr. Fazli soalan mahal. Dr. Fazli 15 tahun dengan Dr. Azima. Kan? Rasa tak emotional safety tu? Sebab Dr. Azima pun jenis coceh-coceh juga korang. Dr. Azima ni bukan 20,000. Dr. Azima ni kasihnya 200,000 sehari. Coceh. Macam mana Dr. Fazli? Okey, personally, dari segi fasa perkahwinan tu lah sebenarnya. Fasa perkahwinan 5 tahun yang pertama tu adalah untuk memang mengenali pasangan. Jadi ada, orang cakap kata ada benda yang Dr. Fazli sebenarnya masih lagi rasa tak selamat. Rasa tak selamat dengan pasangan sebab kita tak kenal. Kita tak tahu sejauh mana pasangan kita percaya kita. Kita tak tahu sejauh mana pasangan ni akan susah senang bersama kita. Jadi benda tu dia memberikan kita banyak kesangsian lah ataupun doubt dalam diri. Betul. Jadi bila kita melalui selepas 5 tahun tu, bila kita berjaya, kita masuk fasa the next 5 years. Yang mana kita kenal tapi taklah kenal mana sangat. Tapi di fasa ini adalah fasa yang mana perbincangan yang berlaku tu dia banyak konflik. Banyak. Anak 3 time tu korang. Dia banyak konflik. Banyak konflik disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh aku nak expectation yang Like sepatutnya isteri ada. Dan isteri dia nak expectation apa yang dia ada. Jadi masing-masing nak macam tu. masing-masing dia menggunakan, dia panggil apa? Perisai. Dia menuntut hak dia. Betul. Dia menuntut apa yang suami perlu bagi pada isteri dan suami pula menuntut apa yang isteri patut bagi pada dia. Kita nak hak masing-masing. Nak hak masing-masing. Macam kasar kan Jadi dua-dua kan. jadi itulah yang berlakunya pergocohan yang berlaku. Okay, and then bila dari tempoh situ, kalau waktu ni kata bahaya kan? kalau kata Bahaya kita tak grow up, bahaya. sebenarnya benda tu dia akan menyebabkan friction yang sangat kuat, pergeseran yang sangat kuat, boleh bercerai kan yang Dr. Fazli mana kan? Bahaya sangat. boleh terputus Bahaya. ataupun Takut yang teringat balik. ataupun masing-masing akan hidup dengan kau buat hal kau, aku buat hal aku. Sebab dua-dua dah macam masuk fasa apa ni, survival mode ke apa? Dia tembok yang sama ada tembok tu akan makin menebal ataupun tembok tu akan runtuh. Dia duduk pegang senapang tau. Kau bayangkan macam tu. Dr. Fazli pegang senapang M16, Dr. Azam pegang bazooka. Jadi bila tempoh 10 tahun ni, kalau kata kita tak tangani dengan bijaksana, jadi kita boleh pergi ke fasa yang seterusnya yang sama ada we grow up in a different way ataupun we go another way ataupun kita pecahkan tembok tu and then kita grow up bersama-sama. Jadi untuk kita grow up bersama-sama, sebenarnya kunci yang paling penting adalah komunikasi berkesan. Jadi macam mana nak komunikasi berkesan tu, suami ada ego dia, isteri ada ego dia. Yang sangat tebal. Jadi kena runtuhkan ego tu untuk bercakap tanpa ada ego sebenarnya. Perkataan yang mudah tapi sebenarnya maksud dia sangat mendalam. Tak ramai yang boleh buat. Ya, betul. Tak ramai yang boleh buat. Jadi sebab itulah sebagai doktor perubatan, Dr. Fazli, Dr. Azima, memang kita bantu couple-couple untuk nak
berkomunikasi sebenarnya. Kita nak bantu, pasangan-pasangan untuk berkomunikasi supaya kita boleh tengok macam mana kita nak runtuhkan tembok ego masing-masing supaya pasangan boleh bercakap dari hati. Bukannya Okey. dari ego, dari hati masing-masing. Ah. Terima kasih kepada Dr. Fazli hari ini.